Ini Abu Bakar Hamzah dari Bersatu MB Polis Baharu. Mampus. Betul-betul gila kuasa betul lah noh di polis ni. Negeri yang kecil ya bun. Bukan negeri yang kita kata macam Selangor, negeri macam Pahang. Kan ni negeri, kita kata negeri ni haruman ni. Negeri polis ni. Tapi betul-betul gila kuasa betul lah. Tapi tak maulah nak ulas panjang. Apa-apa pun tahniah kepada warga polis, rakyat polis, masyarakat polis. Dapat Menteri Besar Yang Amat Berhormat Tuan Abu Bakar bin Hamzah ni. Tengok kalau segi rupa tu memang nampak berkaliber lah. No? Dia boleh pimpin negeri polis ni, insya-Allah diganti dengan Menteri Besar mantan Menteri Besar sebelum ni iaitu YB Shukri, Cikgu Shukri. InsyaAllah saya yakin lah kalau tengok dengan cara Bersatu ni, memang orang kata dia pun sebahagian daripada UMNO. Kepakaran orang kata segi mentadbir ni, kecekapan tu ada kepada Bersatu lah kalau nak dibandingkan PAS ni. No? So kepada penyokong-penyokong PAS dan tak kira lah segelintir siapa-siapa sekalipun menerima dengan hati terbuka, no? Dengan Menteri Besar baru ni, dan kita mendoakan supaya polis akan lebih maju dalam kategori SG4 ni, no?